Tiga benda yang hari tu. Cara berhenti, kita baca cara berhenti, huruf jangan tukar. Boleh ya? Yang satu lagi kita melibatkan juga dengan kalimah-kalimah jangan kita tukar. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca berapa tadi? 4 kan? Kamera stay macam ni. Kekal. Okey, kamera macam ni. Okey, smart. Okey, kita try Bismillahirrahmanirrahim. 4. Okey, boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya buat slow sikit lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau slow lagi tak boleh, tak ada nafas lah. Kalau saya buat Bismillah, ya tu memang sebut lah saya satu program ni. Tak boleh, okey? Saya takat tu je boleh slow, okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas, N-A-S, nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekejap. Ihdinas, nampak mulut? Ihdinas. Jangan duduk ihdinas. Ihdinas sirah. Sebab apa? Sad. Cuba sebut sad. So. Cuba sebut so. So. Mulut kita secara automatik jadi muncung so macam tu. Kita tak boleh buat. Cuba buat so tanpa muncung mulut. Cuba buat. Dia tak boleh kelak. So. So. Tak sampai tak boleh. Dia kena so. Jadi ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita berjaya untuk menghabiskan bacaan kita, apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dua kali saja kita sentuh surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan walaupun tak cukup tapi memadai untuk kita ada informasi berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Boleh? Yang pertama, jaga huruf jangan tukar. Yang kedua, jaga baris. Yang ketiga, jaga berhenti. Yang keempat, ingat basmalah. Yang kelima, jangan lupa apa dia? Bacaan di hujung-hujung biar seirama. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah.